Kah kau nak buat benda tu sampai ke mampus ke? Bertaubatlah sikit. Oi jantan, itu barang kemas mak aku. Kau nak buat pergi mana tu? Semua benda dalam rumah ni kau dah jual, sekarang ni kau nak guna pula barang kemas arwah mak aku. Kau ni jasa jantan tak guna, kau tahu tak? Perempuan, kau kat rumah apa kau tahu? Aku nak buat pelaburan tak senang. Merepek lah kau ni. Kau. Bagi balik barang kemas aku. Itu je lah kerja yang kau tahu. Dasar lelaki dayus. Kau lupa ke tanggungjawab kau atas muka kaki? Kau ni nanti buat anak aja kan? Buat anak? Tidak sedap, kan? Tapi aku tak tahu anak siapa. Anak aku ke? Anak jantan lain ke? Kan? Kau pun 2 kali 5 ke? Kan? Sekurang-kurangnya aku ni berubah jadi lebih baik. Bukan macam kau. Daripada dulu kahwin sampai sekarang tak bising batu kami. Kah kau nak buat benda tu sampai ke mampus ke? Bertaubatlah sikit. Dulu aku banyak duit, kau sibuk kerja aku.